Salam sejahtera. Pemain kesayangan Sabah FC dari Korea Selatan, Pak Tai-su ucap selamat tinggal kepada Sabah FC. Ketua Kampung Likas ini juga meluah sedikit rasa kecewa kerana beliau tidak dapat perkhabaran tentang statusnya adakah masih diperlukan atau tidak oleh kelab. Dia juga menyebut bahawa dia sayangkan kelab dan akan sentiasa menjadi peminat nombor 1 Sabah FC. Cuma dia sedikit kecewa di mana pengakhiran keriernya don kelab tidak sebaik di mana beliau diberi peluang UK menyarung jersey Sabah FC buat pertama kali. Bagi pendapat Min, susah nak tarik pemain luar lagi-lagi dari Korea Selatan ini bermain dengan hati bersama kelab. Penguasaan bahasa tempatan dia pun sangat bagus, malahan lebih bagus dari mereka yang bergelar warganegara. Cuma itulah lumrah bola sepak, jika sudah tidak ada dalam perancangan maka berakhirlah karya. Tapi nak tak nak kelab kena profesional, jangan buat senyap. Pemain perlukan juga kepastian agar mereka ada masa mencari kelab yang baru. Selamat maju jaya buat Ketua Kampung Likas, Pak Tai-su.